Berapa hari dah kat sini? Oh, 2 hari. Tak apa, nanti dah tengok-tengok style-style lain belajar tu pandai lah. Alah tak apa, ChatGPT je. Umur sama kan? Okay dek, ni dia tiap pagi masuk, nanti susun dulu. Macam ni tau. Lepas tu nanti ambil kain lap, buat tu nanti lap lah. Lepas tu nanti betul-betul kan kalau boleh RM1 tu kan. Budak baru kan. Alah dia tu pandai lah. Dia lagi pun, I rasa sama-sama umur dengan I ni macam cepat dengan cecap. Bayar ajar sangat, boleh Google je. Sekarang ni dah ada ChatGPT. Staff baru ni, kita kena pamper dia, kena ajar elok-elok, kena cakap elok-elok. Yelah, biasalah budak baru kan, takutlah dia takut ke. Jadi bulan hari ke, dia risau lah. Mana staff baru nak ke sekolah? Tak nampak pun. Cuba cek dalam kalender ke dalam group ke, ada apa tak? Alah, baru cakap dia dah berhenti. Gila.